Assalamualaikum, saya Yati Kadir. Sekarang berada di Balok. Ada satu lot banglo yang hendak dijual. Jadi lot banglo ni berada di lot ketiga daripada tapak yang saya duduk ni. Okay. Tanah tu saya tak boleh masuk sebab semak lah. Kena buat clearance. Okay. Tanah ni lebih kurang dalam 500 meter persegi. 502 meter persegi. So tengok. Ni tapak yang sepijak ni dah clear, ada pagar semua ni adalah lot yang pertama daripada resort jalan depan lah. Okey, kemudian kalau nak tengok tanah tu adalah yang ketiga daripada tapak yang saya pijak sekarang. Okey, saya tunjukkan sedikit sekitar dia. Okey, di hadapan ni kalau kita tengok ada kabel, tapi tak ada kaitan dengan kabel. Tak ada masalah dengan kabel sebab dia tak kacau pun tanah nak dijual ni. Di hadapan sana ni, mana berhadapan dengan lot nak dijual ni, terdapat perumahan Navy. Perumahan Navy Okey. Setakat hari ni jalan masuk dia daripada belah sana yang saya tunjuk tu. Okey, belah sini hanya motor lah boleh keluar. Keluar motor. Okey, sekian.